Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum. So, hari ni kita dah official pun buat YouTube channel. So, sebenarnya dia gabungan lah antara dua manusia, iaitu Mardia dan aku, AI. Okay, so kita orang baru declare lepas raya ni, Syawal 2025 ni, kita declare together untuk grow up dalam company Action World, yang mana actually business ni business Kak Mardia lah, dan aku cuma sebagai business partner lah. Yang mana sebelum ni banyak je business partner dia, and then dia kata tak pernah menjadi. Jadi now aku try, InsyaAllah dalam masa setahun kita akan cuba tengoklah apa hasil dia. Jadi sebenarnya YouTube channel ni ditubuhkan untuk memantapkan lagi business Action World, yang mana business Action World ni adalah business yang merangkumi 4 perkara, iaitu business online Kak Mardia lah, yang mana Sis Mardia ni ada buat kelas mengaji, dan dia memang mengajar lah, dia ustazah lah. Macam aku kat ustazah, aku level bawah lagi lah, tapi aku supporter. Actually aku memang sangat support lah apa yang dia buat. Jadi pertama dia buat kelas mengaji, and then kedua dia buat jualan minyak hikmah lah, yang mana minyak Nur Hikmah ni adalah minyak terapi minda, minyak ruqyah, yang mana dia dibacakan dengan ayat-ayat Quran. Dan Alhamdulillah selama ni aku pun pakai, memang sangat mujarab, memang sangat the best lah berangin. Untuk korang-korang yang agak-agak macam-macam macam aku tu, boleh try pakai lah, aku boleh jadi baik ke insyaAllah kan. Okay, so seterusnya dia ada menjalankan bisnes printing lah, printing and design. Dia seorang multimedia person, and then aku not really IT lah, tapi boleh lah. And then kita orang collaboration lah together, but memang design Kak Mar memang mantap lah. Dia memang dah biasa dah bertahun dah dia memang jalankan bisnes printing. And then dia memang ambil order lah every month, every year. Memang setakat ni dah 2 tahun yang dia betul-betul komit dah, dia cakap kan. So daripada tak komit, insyaAllah lepas ni kita akan lebih komit lah, kita akan lebih mengejar target. And then seterusnya kita plan terbaru kita nak buat mesin ice cream. And then insyaAllah lah kita akan cari satu mesin ice cream untuk kita kembangkan lagi bisnes Action World. So ada 4 perkara lah. Asalnya asal Malaysia lah, tapi disebabkan Kak Aman ni hajat dia besar, and then insyaAllah dia baru je buat permohonan dana. Jadi kita sama-sama doa